So dia pun dia buat OPG. Lepas tu dia tengok, ish, ni macam ada cyst. Dia kata swelling tu ada cyst, macam ada air dekat dalam bengkak tu. Lepas tu dia kata macam ni lah, kita buat biopsi. Dia kena ambil sel daripada situ, dia ambil dan dia hantar pada lab. Bila cerita pasal ambil tu, subhanallah, memory yang tak boleh nak lupa. Dekat Mesir kan, dekat Mesir, masa dia nak ambil biopsi, sebab benda tu dekat belakang sekali, gigi rahang yang paling last sekali kan, dia swelling tu dekat belakang. Jadi pergi, dia kata kena ambil biopsi ni mesti kena ambil dekat universiti, dekat dental department dekat universiti. Pergilah, ambil appointment, dapat tarikh, pergi. Mesir ni, dia punya, kita tahu hygiene dia tak berapa nak hygiene. Walaupun medical ataupun dental tak berapa nak hygiene. Lepas tu dia punya doktor pula, subhanallah, kasarnya, ya Allah. Sebab dia nak buka mulut kita untuk ambil yang dekat belakang sekali, dekat tulang rahang, dia nak kena ambil. Jadi dia buka mulut dengan tak berapa nak hygiene tu. Dia buka dan dia nak ambil satu jarum untuk dia aspirate, nak ambil cecair tu. Jadi kita ni macam dah macam dia buka gini, nak buka pula. Aku dah macam obsesa gila nak buka mulut. Maaf tu, buka lagi. Aku obsesa gila nak buka ni. Gigi belakang, Allah, kasarnya, ya Allah. Dah lah sakit gigi, kasarnya tu. Dah dapat tu, dia cocok, ambil, cocok, dia aspirate, ambil. Kata, lega. Lepas tu, lepas dia cocok tu, dan dia dah ada start ada lubang, dia ambil. Jadi continuously keluar cecair daripada swelling tu. Bocor dah lah. Jadi nak kena ada kapas sentiasa dalam mulut lah. Sekejap kita dah berair mulut apa semua. Dia dah pecahkan. Dia dah pecahkan swelling tu, cyst tu. Sebab dia ada crack, dia crackle dekat swelling tu. So dia ambil, lepas tu dia aspirate. Bila hantar dekat lab, ni memang dia kata dalam masa 2-3 hari akan dapat keputusan lah. Memang berdebar betul. Dia kata okey, dah keluar keputusan. Pergilah lagi ambil lab. Lepas tu ambil lab, masa mula buka tu, tengok diagnosis ameloblastoma.